Lagi awak tak payah ambil saya lah sebab saya balik dengan Jiha. Saya nak kena jumpa Umi terus. Apa kata awak balik dengan saya je senang. Tak payahlah tumpang Jiha. Lagipun awak tu tunang saya kena jaga kan. Saya dah janji. Bran. Tadi baru je awak cakap awak ni tunang saya. Tapi bukan suami saya, Imran. Kalau kita bertunang, tak semestinya kita nak pergi semua tempat bersama-sama. Awak kena hormat privasi saya juga tau. Besar tahu apa? Umi dah besarkan Risa dengan penuh kasih sayang. Penuh dengan ilmu agama. Tapi Umi, ini soal perkahwinan. Soal perasaan Risa, Umi. Kenapa Abah tak pernah pun nak tanya apa perasaan Risa, apa yang Risa suka? Ni tak. Tahu-tahu je Abah dah buat keputusan yang Risa kena bertunang dengan Imran. Abah buat semua tu sebab dia rasa itu keputusan yang terbaik untuk Risa. Dia cakap dengan Umi. Dia takut dia tak dapat lindungi Risa. Dia tak nak benda yang lama jadi balik. Ulang kesilapan itu lagi. Marisa, macam mana awak tahu? Dari mana saya tahu tu tak penting, tapi yang penting saya happy sangat dengan keputusan yang awak buat. Alhamdulillah. Saya harap awak terus beristiqamah dan semoga awak kuat harungi kehidupan baru awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marisa. Boleh tak saya nak jumpa awak lagi? Mestilah boleh sebab buku ni saya pinjam kat library. Jadi nanti bila saya nak pulangkan, saya bagi tahu awak. Assalamualaikum, Noah. Waalaikumsalam. Hai, kalau kedekut sangat nak beli plat plastik, baik bawa je shopping bag tu daripada rumah. Dia ni. Suka hati saya lah saya nak beli plastik bag ke tak. Bukannya babitkan awak pun. Tak babik kat habis ni apa? Ni. Hai, perempuan-perempuan. Tak pernah nak mengaku salah. Ni ambil saya tolong. Mana kereta awak? Tuan. Apa? Ada apa-apa kat muka saya? Tak apa, kejap. Tak apa, saya tolong. Kenapa? Nah, Syuf. Dekat tepi mulut tu comot. Ni. Dua-dua side. Sorry. Tak apa. Malu pula. Tak, tadi okey ke? Tadi saya macam... Imran! Hai, dah. Imran!